Enggak. Ni kami panggil adik rumah ni. Dia rumah ni. Kami kacuk dengan belah rumah ni. Dia adik yang bongsu ke adik yang tengah macam mana? Tak tahu lah adik bongsu ke tengah tak tahu lah. Kami tak tahu. Jabatan Pertanian Perlis menasihati pembeli supaya memastikan keturunan mangga harum manis sebelum membuat pembelian pada musim pengeluaran mangga itu supaya tidak tertipu. Jabatan Pertanian Perlis dalam satu kenyataan memaklumkan, pembeli boleh mendapatkan maklumat keturunan harum manis itu antaranya melalui platform Facebook atau laman web jabatan berkenaan. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) bersedia bekerjasama dengan agensi lain termasuk Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDN-HEP) bagi membendung penipuan dalam penjualan buah mangga harum manis. Assalamualaikum. Salam. Buah apa ni kak? Ni kami panggil adik rumah ni. Dia rumah ni. Kami kacuk dengan belah rumah ni. Dia adik yang bongsu ke adik yang tengah macam mana? Tak tahu lah adik bongsu ke tengah tak tahu lah. Kami tak tahu lah boleh apa ni mak dia rumah ni. Tapi kalau mana hori kalau kami orang tanya kami tak masuk lagi. Yang tengah tu? Sama? Keboja. Keboja memilih, keboja memilih. Kalau mana rumah ni tiap memilih. Di sini kak, dia satu kesalahan bila kita meletakkan satu nama tapi yang bukan variety dia. Dia di situ kita nampak dia ada istilah penipuan lah di situ. Sebab orang luar dia tak tahu apa itu, apa kriteria ataupun ciri-ciri harum manis yang sebenar. So bila dia beli, dia rasa bukan harum manis yang sebenar. So dia akan memberi satu imej yang buruk lah kepada industri pelancongan di negeri Perlis dan juga kepada ikon buah harum manis yang memang ikonik lah di Perlis ni. So itu yang kita mendapat aduan sebenarnya daripada pengguna yang ada di sinilah ada berlaku sedikit unsur-unsur penipuan. So tu yang kami datang ni. Kami nak perbetulkan balik, nak bagi nasihat. So, kalau boleh kak dengan pakaian nama harum manis Perlis tu kalau boleh tukar balik kepada nama kita tengoklah. Apa nama asal dia?